Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so sekarang aku kat Gombak. Hari ni solo ride, hari Ahad. Macam biasa kita naik genting. Tengoklah macam mana. Lagat lambat ni pukul 9 dah. Kita try naik genting. Tengok macam mana. Tengok keadaan. Kalau lama sangat, mungkin kita turun awal. Okay. Seperti kau nampak, aku pakai side mirror. Motor ni memang kena pakai side mirror lah. Macam 250, pakai 250 dulu tak apa, tak laju sangat. Ini untuk safety lah. Nak alih dia bertakut ni. Takkan berhenti kat sini lah, sebab ramai sangat lah. Kita teruskan. Kita slow corner je. Layar kilang ni tak meyakinkan lah. Abang ni slow duduk belah kanan. Wah, bila dah lambat ni kan, dah gerak lambat ni biasa lah. Memang banyak kereta lah. Hari Ahad lah kan. XADV. Corner dengan pilihan baik. Berani abang. Oh, ini dia kan. Mantap abang, ada Vision kot. Oh, custom kau-kau. Macam mana lah kan, geng-geng apa, isteri-isteri lah kan.
yang berani duduk belakang suami kan, right corner-corner kan. Aku nak duduk belakang kawan aku pun takut, tahu tak? Nak pergi dekat-dekat pun takut. Diorang boleh layan corner, mantap lah. Tapi aku rasa monoshock aku nak upgrade lah. Senang naik, senang sangat naik. Macam tak ada apa-apa, macam tak ada effort langsung. Dia 5 kot. Pikat dia kuat lah. Miata Miata lah kan, tapi nama lain kan. MX-5 Miata tu nama lain dia. Sejuk lagi alhamdulillah. Macam biasa, kita dah biasa berhenti sini dengan motor lain kan. Motor ni tak pernah lagi, so kita parking sini, kita ambil gambar. Macam biasa lah kan. Mesti kita kena ambil gambar je. Sejuk. Tapi motor ni monoshock lah aku rasa. Kalau nak cornering sedap-sedap, nak agresif, kena monoshock, kena upgrade lah. Mungkin sebab berat aku agak berat, mungkin lah. Kita slow dulu motor ni. Langsung nak naik, tak struggle langsung. Teruknya. Teruk betul. Okay, masih sejuk lagi walaupun dah pukul 9. Selalu pukul 8 lebih aku sampai dah. Aku masuk gear tinggi pun sebab nak bagi slow sikit. Street Fighter. Beza ni bahaya. Abang tu memang berani lah. Abang saya tak berani lah. Cornering ni saya memang noob gila lah cornering ni. Okay, bagi abang jalan besar tu. Z9. Satu lagi apa tak tahu. FD9 saja. Tak berani lah, takut. Tapi motor ni tak ada rasa macam apa susah nak naik ke apa tak. Aku boleh layan kalau tak ada kereta. Masalah kereta banyak, tak berani nak layan, bahaya. Tayar pun tak payah hilang kan. Tak nak. Adjust preload ni memang membantu. Keras lah sikit, sedap lah sikit, tapi macam tak cukup.
nak tukar oli kan. Mahal tu. Ada jenama lain kot, YSS dia, tengok macam mana. Aku macam nak naik tinggi lagi, tapi macam tak, takut-takut lagi lah. Tak biasa lagi dengan motor ni. Dia macam seolah aku pakai Ninja 250 dulu kan, first naik sini kan. Macam tu lah aku rasa sekarang. Dia macam takut-takut lagi lah dengan power dia. Tak biasa lagi dengan power dia. InsyaAllah nanti next ke kita okey sikit kot. Aku memang akan selalu datang sini, normal lah tu.